302 putarannya 360 kan dia bunuh bergembak gitu. Hai, assalamualaikum semuanya, annyeonghaseyo yorobun. Anda bersama dengan saya Cuma dalam Boom Expose. 302 putarannya 360 kan dia bunuh bergembak gitu. Apa? Ini dia MKK Klik 302 putarannya 360. MK lah. Kita nak cerita mengenai isu dia sebelum ni, kontroversi dia bersama dengan director Suhaimi Selamat, di mana director ini itu Suhaimi Selamat kecewa lah dengan MK sebab MK tak nak bagi kerjasama untuk mempromosikan filem Mara Bahaya Underground di social media miliknya. Kenapa tu? Tak tahu. Lepas tu bila kontroversi ni tengah hangat, orang tengah sembang pasal benda-benda ni, MK tak nak bagi statement. Dia senyap 1000 bahasa. Patah salah laku. Tapi baru-baru ini MK tampil untuk memberi kenyataan mengenai isu ini. Katanya siapa yang tahu hal sebenar tahulah kisah yang betul. Orang sekarang panggil apa? YTJT. Yang tahu je tahu. Yang tak tahu, kau tak tahu sampai kesudahlah. Dan dia juga memberitahu yang dia bersyukur sebabnya kontroversi ini tidak mengganggu kerjaya dia lah sebagai anak seni di dalam Malaysia yang aman dan damai ini. Dan kalau korang tengok dekat Instagram milik MK, dia pun dah start lah untuk promosi filem Mara Bahaya ni di Instagram miliknya. So orang kata dia dah mulalah buat kerja. Jadi guys, itulah dia ceritanya. Pada mulanya MK yang senyap 1000 bahasa tak nak bagi tahu apa-apa, akhirnya dia pun bagilah statement kepada netizen di luar sana supaya siapa yang berteka-teki tu terjawablah sudah soalannya. Ya gitu. Jadi itulah dia kisahnya yang sis bawakan kepada anda yorobun sekalian. Dah habis dah cerita dia. So guys, jangan lupa untuk follow Boom Malaysia di semua social media platform. Kita ada Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok. Korang dah tengok video ni kan? Jangan lupa untuk like, comment, share. Lepas tu subscribe Boom Malaysia. Lepas tu turn on notification di bawah supaya korang akan dapat notifikasi setiap kali kami post video baru mengenai berita-berita menarik di Malaysia dan juga luar Malaysia. Sampai di situ sahaja story sis pada kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang bersama dengan saya Cema Yorobun di Boom Expose. Bye.